Mesa nak buat satu easy dekat dalam kereta kios ni. Sebab apa? Saya selalu cakap dengan Mesa, Mesa, kereta saya bau masam. Padahal dia dah try macam-macam jenis perfume. Dia dah try perfume daripada perfume mahal sampai perfume murah. Dia dah cuba tapi masih bau sama. So, hari ni Mesa nak try guna easy pembasmi lipas dalam kereta ni. Untuk cara penggunaan ni pula, senang je. First kali hanya perlu start enjin kereta. Hidupkan aircon. Buka full volume lower. Lepas tu ambil jeti easy ni, goncangkan dahulu, tekan button dan biarkan selama 10 hingga 15 minit dekat dalam kereta. So nanti kita akan tengok apa hasil dekat dalam kereta ni. Sekarang dah 15 minit, so kita akan tengok hasil dekat dalam kereta ni. Ada lipas ke tak ada lipas? Bau-bau kepam tu hilang ke tak hilang? So sekarang kita nak tengok. Oh, bersih. Tak ada lipas. Tapi bau-bau hapak, bau-bau kepam tadi tu semuanya dah hilang. So korang jangan risau tau. Easy pembasmi lipas dalam kereta ni, dia boleh guna untuk basmi masalah lipas, masalah semut dalam kereta dan dalam rumah, dan dia ada juga bauan apple. Kalau kereta korang tak ada lipas macam kereta ni, janganlah marah Mesa. Itu bermakna kereta korang betul-betul bersih. Tapi kalau kereta korang, kalau jackpot, korang mesti dapat keluarkan lipas. Tapi kalau kereta korang tak ada lipas, jangan risau. Itu bermakna kereta korang bersih. So bau-bau hapak, bau-bau kepam tu mesti akan hilang bila korang guna easy pembasmi lipas dalam kereta. Sebab dia ada bauan apple yang segar, yang soft, yang boleh tahan dalam kereta selama 1 minggu dalam kereta. So korang jangan lupa dapatkan easy pembasmi lipas dalam kereta. Ada bauan apple, boleh guna dalam kereta, boleh guna dalam rumah. Jangan risau, jangan ambil nombor 1. Ambil 2, ambil 3, lebih jimat, lebih baloi. Tekan dekat beg Mesa dah letak link dekat bawah. Promotion raya, pergi ambil sekarang sebelum sold out.